Okay, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni apa aku nak buat, aku nak review barang baru yang aku baru beli. Mesti korang tertanya-tanya aku dekat mana. I'm in the middle of nowhere, aku tak tahu aku dekat mana. Tapi aku nak test barang ni, dia perlukan tempat yang tinggi dan tak ramai orang lah. Jadi tu apa yang kita nak buat. Video kali ni kita buat santai-santai sikit. Aku pun tak ada tripod, ni pun aku rakam pakai iPhone aku je. Okay, so enjoy the video. Okay gang, barang pun kita letak dekat atas tanah. So hari ni apa aku nak buat, aku nak review DJI Mini SE yang aku baru beli. So set ni dia second hand dan aku dapat dengan harga yang agak murah lah, harga yang agak bagus. So kenapa aku beli drone ni, sebab aku nak try lah menceburi dalam bidang drone-drone ni. Dan aku rasa drone yang baru, contohnya macam DJI dan ada jenama-jenama lain yang aku tengok agak mahal. Jadi aku opt for second hand supaya aku dapat tahu macam mana nak navigate, macam mana dia berfungsi dan semua, dan adakah dia sesuai untuk aku. So drone ni tak silap aku dah 4 tahun, 5 tahun daripada tarikh pengeluaran dia. Dan aku rasa kalau korang baru first time nak try main drone, try nak guna drone, aku rasa this is a good beginner drone lah. Korang boleh juga try version-version yang baru daripada DJI, DJI Neo, DJI Flip yang dah ada sensor banyak, yang membantulah pada newbie untuk nak start main drone. Tapi bagi aku, kalau korang betul-betul nak all-rounder, maksudnya gambar pun lawa, sensor pun ada features-features yang menarik, dan korang boleh actually control drone tu sendiri pakai remote yang dia memang bagi, aku rasa dia good one. So DJI Mini SE, DJI Mini Mini 2 SE dan seangkatan dengannya lah, yang dia ada include dengan controller sekali. Sebab yang baru-baru selalunya dia akan exclude sebab dia punya controller dengan drone tu sendiri berasingan. So paling busuk pun korang kena spend dalam 1,000 ke 1,500 untuk drone yang baru including controller. Tapi for this one, kalau korang boleh jumpa, dia memang satu set, aku rasa korang boleh dapat bawah 1,000 dan korang boleh start korang punya drone hobi yang baru lah. So aku nak review lah. So apa yang aku dapat daripada brother tu, sebiji controller. Dekat controller ni dia adalah dia punya USB, tengok boleh fokus ke tak. Okay, dia ada USB, dia ada dia punya joystick dia kat sini, yang dia punya batang dia dekat dalam dia. Ni dia punya antena, dan bawah ni dia punya phone holder. So phone holder ni aku guna Lightning, guna iPhone sebab brother tu bagi connection iPhone je. So aku ada, nasib baik aku ada iPhone aku kat sini, dan aku dapat satu drone ni lah. Brother tu cakap ada bekas dengan extra cable. Aku tak pasti dia boleh dapatkan ke tak, tapi setakat ni aku guna setup dia macam ni lah. So dua barang ni je. Okay, jom kita setup betul-betul. Okay, so ni drone bila korang dah buka lah, dia ada satu gimbal cover. Yang ni 3 axis lah, so dia boleh atas bawah kiri kanan dengan macam-macam lah dia punya kamera dia. So ya, micro USB dengan SD card cocok kat situ, dan ada bateri lah kat belakang ni, tempat isi bateri. So ni simple review je. Kita nak test dia punya range dengan apa lagi features yang aku boleh test, sebab basically drone ni dia boleh fly dalam 20 minit. So kalau aku boleh cover semua features dia, aku boleh cover. Kalau tak, aku mungkin buat satu lagi video. Okay, jom kita fly. Okay, so ni lah setup controller dia, dan ni drone kita nak fly nanti. Aku akan tukar pada mood screenshot supaya korang boleh nampak sendiri macam mana gambar dia dan macam mana dia berfungsi lah. Okay, so ni drone kita try take off. Take off. Home point updated. Okay, right, jom kita travel. Okay, first kali bila buka app dia, layout dia sangat clean dan simple, tak nampak complicated. So kalau korang first time pegang drone pun tak stress. Dekat main screen korang boleh nampak bateri drone, signal, GPS dan flight mode semua dekat atas. So semua info penting memang mudah dan nampak sekali glance je.
Dekat bawah pula ada button untuk ambil gambar, record video dan juga access gallery. Button dia besar, senang tekan walaupun tangan berpeluh atau nervous. Yang aku suka, preview kamera dia smooth. Walaupun ni drone budget, live view dia memang clear dan responsif. Tak ada lag teruk, so senang nak control framing. Unless kalau korang rakam dekat tempat yang crowded dan banyak bangunan. Untuk beginner, ni penting sebab korang boleh belajar composition dan angle dengan lebih confident lah. Flight mode dia pun simple, ada normal, ada juga sport mode kalau nak laju sikit. Tapi honestly, normal mode dah cukup untuk most situation. Control sensitivity pun tak terlalu agresif, jadi drone ni memang beginner friendly. Nak ambil cinematic shot, slow-slow pun mudah. Sekarang kita tengok flight recording. Untuk rakaman video, kualiti dia bagi aku bagus. Warna nampak natural, dynamic range pun decent kalau lighting Return to bagus. home. Yang penting, stabilization dia memang padu walaupun angin ada sikit. Footage memang smooth sebab ada gimbal 3 axis. So kalau korang nak buat travel vlog, motor vlog atau content social media, Mini S ini memang dah cukup bagus untuk korang as a beginner. Satu lagi, masa flight aku rasa connection dia stable, tak ada sudden signal drop dan range pun ok untuk casual user. Macam aku cakap tadi, battery life dia pun decent, boleh dapat around 25 hingga 30 minutes bergantung pada keadaan. Overall interface dia simple, flight experience smooth dan footage pun clean. Kalau korang beginner atau nak drone pertama, DJI Mini S ini memang antara pilihan paling safe lah bagi aku. So ni kita dah klik return to home button dan tengoklah dia auto return tanpa perlu aku control. Landing. Ok gang, sekarang aku nak tunjuk preset flight dalam DJI Mini S ini. Feature ni memang best untuk beginner sebab drone akan buat shot cinematic secara automatik. First, zoom out ataupun drone shot. Korang cuma pilih subjek dekat skrin, lepas tu drone akan terbang ke belakang sambil naik. Hasil dia memang nampak sangat cinematic, sesuai untuk travel, motor ride ataupun view yang cantik. Kalau korang berdiri dekat tempat lawa, shot ni memang terus nampak macam video mahal. Next is rocket shot, iaitu terbang dari atas. Drone ni akan naik straight ke atas dan kawasan sekeliling akan reveal perlahan-lahan. Shot ni power kalau nak tunjuk location, contoh hiking, pantai ataupun bandar. Yang aku suka, semua preset ni smooth dan stabil. Korang tak perlu skill tinggi, cuma pastikan kawasan selamat dan tak ada halangan. Oh, aku tak tahu kalau korang boleh nampak. So drone tu kat atas tu, dia memang balik sendiri lepas korang panggil letak return to home. Dan return to home ni bukan bila korang toggle je. Actually kalau korang dah tak ada internet ataupun korang dah lost connection, dia akan automatic pergi ke mode ni lah dan akan landing balik kat tempat mana yang korang nak landing tadi. So kat sini aku nak cancel. Okay gang, aku lupa pula nak record outro. So itu review aku, just simple. Lepas ni aku akan letak dia punya details, dia punya spec dengan features. Kalau korang berminat, korang boleh beli sama ada baru ataupun second hand. Aku rasa berbaloi lah kalau korang nak tambah ni dekat dalam korang punya arsenal. Dah ada action cam, maybe korang nak tambah drone supaya korang dapat shot-shot lebih menarik. So kalau korang enjoy video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan salam Ramadan sebab video ni aku akan upload bulan Ramadan nanti.